antara dalam projek The Blue Beam ialah pembinaan HARP antena transmitter. Tahu HARP? Pernah dengar HARP? HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program. Tempat dia di mana? Di Gekona, Alaska. Ada juga di Jikamarka di Peru. Tapi yang paling besar di Gekona, Alaska. Satu alat HARP ni dia boleh buat macam-macam. HARP boleh buat gempa bumi, HARP boleh buat ribut taufan, HARP boleh buat kemarau, HARP boleh buat salji, HARP boleh buat jadi bumi gersang, HARP juga boleh buat tsunami. Faham? Maksudnya cuaca hari ini boleh dikawal oleh mereka. Dan kita faham dengan satu benda yang Nabi sebut tentang kehebatan Dajjal. Satu masa bumi ini akan jadi gersang. Dan dia akan menawarkan pertolongan kepada kita. Siapa yang bekerjasama dengan aku, mengaku aku jadi Tuhan, bumi kamu hak gersang, aku akan kembali suburkan. Lawan aku, tak mau percaya dekat aku, kekallah dalam keadaan ini. Dan Nabi sebut, makanan utama bagi umat Islam hari itu cumalah zikir. Dia boleh buat tak? Kemarau, dia boleh buat gersang, dia mungkin boleh buat dengan benda ni. Dan dia boleh menyuburkan kembali, buat hujan, buat apa pun dengan benda ni. Kalau kita tak tahu, maksudnya kita terfitnah, kita menganggap bahawa kejadian-kejadian alam ni berlaku secara tabi'i, sedangkan boleh dibuat dan boleh dirancang. Bahkan yang lebih besar berada di kawasan marine di Switzerland. LHC, Large Hadron Collider. Pernah dengar? Oh, tak pernah juga Ustaz. Ni haduk korek bumi, teras bumi sekarang ni. Large Hadron Collider ni, duduk di Switzerland tu. Baik, antaranya dengan HARP juga mereka boleh buat perisian 3 dimensi berpandukan sistem hologram. Tahu hologram? Hologram kita boleh pancak gambar nampak di kaki langit. Boleh ada gambar Nabi Isa, boleh buat gambar malaikat duk pegang dia turun. Dia boleh buat tu nanti. Dan untuk menyamarkan diri, dia perlu buat benda tu dan dia perlu bersedia daripada sekarang. Hak betul-betul akan turun, tangan dia berpegang pada sayap malaikat, Nabi Isa. Dia ni manusia macam kita, dia nak buat macam tu, kena buat gaya betul ke gaya tipu? Gaya tipu. Dan sekarang ni antara projek Blue Beam ialah sistem hologram tadi. Dia boleh pancak macam-macam lah. Gambar UFO nak serang bumi, kita pun jadi takut. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita perlu ingat, pernah dengar tak The Blue Beam Project? Oh, sudahlah Ustaz, Blue Beam apa pula ni? Hak kita tahu Scooby-Doo sajalah. Blue Beam Project ni projek raksasa. Hasil kerjasama NASA dengan Persyarikatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Antara bawah Blue Beam Project ni, kalau dahulu ada Philadelphia Project, ada Montauk Project tahun 40-an dengan tentera-tentera dia. Tapi sekarang ni, di awal 90-an, antara dalam projek The Blue Beam ialah pembinaan HARP antena transmitter. Tahu HARP? Pernah dengar HARP? HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program. Tempat dia di mana? Di Gekona, Alaska. Ada juga di Jikamarka di Peru. Tapi yang paling besar di Gekona, Alaska. Satu alat HARP ni dia boleh buat macam-macam. HARP boleh buat gempa bumi, HARP boleh buat ribut taufan, HARP boleh buat kemarau, HARP boleh buat salji, HARP boleh buat jadi bumi gersang, HARP juga boleh buat tsunami. Faham? Maksudnya cuaca hari ini boleh dikawal oleh mereka. Dan kita faham dengan satu benda yang Nabi sebut tentang kehebatan Dajjal. Satu masa bumi ini akan jadi gersang. Dan dia akan menawarkan pertolongan kepada kita.
Siapa yang bekerjasama dengan aku, mengaku aku jadi Tuhan, bumi kamu hak gersang, aku akan kembali suburkan. Lawan aku, tak mau percaya dekat aku, kekallah dalam keadaan ni. Dan Nabi sebut makanan utama bagi umat Islam hari itu cumalah zikir. Dia boleh buat tak kemarau, dia boleh buat gersang, dia mungkin boleh buat dengan benda ni. Dan dia boleh menyuburkan kembali, buat hujan, buat apa pun dengan benda ni. Kalau kita tak tahu, maksudnya kita terfitnah, kita menganggap bahawa kejadian-kejadian alam ni berlaku secara tabi'i, sedangkan boleh dibuat dan boleh dirancang. Bahkan yang lebih besar berada di kawasan marine di Switzerland. LHC, Large Hadron Collider. Pernah dengar? Oh, tak pernah juga Ustaz. Ni haduk korek bumi, teras bumi sekarang ni. Large Hadron Collider ni duduk di Switzerland tu. Baik, antaranya dengan hub juga mereka boleh buat perisian 3 dimensi berpandukan sistem hologram. Tahu hologram? Hologram kita boleh pancak gambar nampak di kaki langit. Boleh ada gambar Nabi Isa, boleh buat gambar malaikat duk pegang dia turun. Dia boleh buat tu nanti. Dan untuk menyamarkan diri, dia perlu buat benda tu dan dia perlu bersedia daripada sekarang. Hak betul-betul akan turun, tangan dia berpegang pada sayap malaikat. Nabi Isa, dia ni manusia macam kita, dia nak buat macam tu, kena buat gaya betul ke gaya tipu? Gaya tipu. Dan sekarang ni antara projek Bluebeam ialah sistem hologram tadi. Dia boleh pancak macam-macam lah. Gambar UFO nak serang bumi, kita pun jadi takut. Gambar senjata tu senjata ni, tengok filem War at the World, apa ni filem apa lagi, Independence Day, macam-macam lah kan, jenis serangan-serangan alien dan makhluk asing. Ada ke alien ni? Agak-agak ada ke alien? Kita ni baru kenal alien. Zaman Nabi Adam dia tak kenal alien, zaman Nabi Ibrahim tak ada alien. Zaman Nabi Muhammad meninggal nak kiamat, alien pun baru tergerak hati nak turun ke bumi time nak kiamat ni lah. Masa elok-elok dulu tanah bumi subur apa dia tak mau main. Dekat nak kiamat dia berasa nak kiamat dah kot, sebelum sempat kiamat mari kita turun ke bumi. Sebenarnya alien tu hakikat siapa? Jin-jin yang merupakan diri mereka, yang ada perjanjian dengan Dajjal, ada perjanjian dengan Yahudi ni. Jin kan boleh tukar rupa macam-macam. Setakat nak buat rupa alien tu sat je. Jadi kita jadi digambar-gemburkan. Hak filem paling awal 85 E.T. dulu. Dia nak mula kaitkan kita dengan dunia luar. Lepas tu macam-macam lah ni. Orang nak serang lah, alien nak serang lah, penduduk di luar bumi nak serang. Hakikatnya tak ada pun. Dia mempainkan. Lepas tu bila kita dalam ketakutan, maka kita memerlukan seorang superhero lah tak? Superhero. Dia orang Yahudi ni dia tak ada superhero, sebab tu dia reka sendiri superhero dia. Kita ada Salahuddin Ayyubi, ada Tariq Ziyad, ada macam-macam. Dia dah tak ada. Perang-perang kalah, perang-perang mati. Dia buatlah Batman, Iron Man, Superman. Tu pun Superman tersilap, spender duduk kat luar. Malu korang tak? Kita pun buatlah juga keluaran man dah, apa man macam-macam lah, nak tiru. Ada man-man belakang tu. Jadi itulah hakikatnya, mereka tak ada tokoh, mereka tak ada adiwira. Adiwira hanya dicipta. Dulu dia bukan buat kartun saja, tapi bila dah terangsang orang jadi minat budaya fandom ni, dia mula buat filem dalam bentuk orang dah. Sak keluar Superman, sak keluar Iron Man. Tapi ingat, sebenarnya ada makna semua man-man tu. Makna tu akan berakhir bila dia buat contoh Batman, The Batman Return. Ada ke tak? Superman, The Superman Return. Agak-agak siapa nak return tu? Siapa nak return tu? Nak return tu dia lah. Kita tak ada. Kita dulu ada return. Return apa? Return periksa Julai tak? BM tak dapat 7 tak berhenti. Nak dapat 6 bila lah duk return. SPM Julai. Baik, kembali. Hologram adalah salah satu. Satu lagi,
Mereka ada kuasa frekuensi. Dua muka teleport dia. Macam ni. Bila frekuensi dia tinggi, dia pakai 3 frekuensi. Satu dia panggil LF, low frequency. VLF, very low frequency. EFF, extremely low frequency. Dia ni, frekuensi ni, dia boleh tusuk masuk sampai dalam otak kita. Dan dia boleh kawal otak kita sampai menyebabkan seorang tu menerima bisikan-bisikan halus. Sampai ada perasaan percakapan seolah-olah hang bunuh diri lah lagi baik, hang bunuh diri lah lagi bagus, ataupun hampir bunuh dia tu, hampir bunuh dia tu. Kita rasa macam tak logik je ustaz, benda-benda lagu ni boleh kawal kita. Hang tunggulah. Sebab bila dia nak buat hologram, gambaran dah ada dalam bentuk visual, tapi seolah-olah kita nak dengar, biar benda tu seolah-olah bercakap dengan kita. Seolah-olah bila dia turun, kita merasakan bahawa Tuhan sedang bercakap dengan kita. Transmisi tadi akan dihantar melalui ketiga-tiga frekuensi tadi. Besar tak fitnah ni? Besar fitnah ni kalau main-main. Tapi bila kita duk cerita, kita duk kaji, orang kata apa? Tak. Oh, taksub lah ustaz, paranoid lah ustaz, tak ada kerja lah ustaz, baik baca Quran, baca hadis. Lepas tu malam ni duk baca kitab Feng Shui ke? Berapa banyak ayat dah kita bagi, berapa banyak hadis dah kita bagi, paranoid ikut mana lagi? Bukan kata hak kita, hak depa pun kita bagi ayat dengan nas, dengan fasal, dengan ayat yang lengkap. Dan kita dah buka pada awal lagi, Allah yang dah terobos lebih awal membongkar kesesatan dia. Sebab dia nak main dengan akidah dari sudut agama, payah dalam ni. Nak suruh orang Islam tinggal semayang, siapa nak tinggal? Payah nak tinggal. Hak ikut cakap ni, tapi dia akan jadi tertinggal dengan perbuatan lagu tu je. Dia jadi galik. Dah sekali galik tak galik, ramai dah tak semayang hari ni. Ramai dah tak semayang hari ni. Ramai dah tinggal solat, ramai dah tinggal puasa, ramai dah lari bayar zakat, ramai dah orang kaya tak ada niat nak pergi haji. Berlaku dah semua. Lepas tu kalau hak semayang pula dah mula hilang rasa khusyuk, tak ada dah. Rasa takut keluar daripada semayang, rasa takut. Nak takut lagu mana? Datang selipak buruk, balik selipak. Datang dia selipak harga RM1.50 je. Dia balik selipak harga RM30. Padahal baru lepas semayang tadi baru. Faham ke tak maksud saya tu? Maksudnya keluar daripada semayang tak ada ta'zim, tak ada takhfif pada Allah. Tak ada rasa takut, tak ada rasa keagungan. Fitnah ni kalau nak sebut memang boleh macam-macam dajjal. Tapi hakikatnya kita perlu berhati-hati dan bersedia. Macam mana nak buat? Hanya perlu tepis fitnah dia. Macam-macam fitnah ni hak kita cerita hari ni, hak berjaya dah dibongkar oleh ulama-ulama cendekiawan. Hak kita tak tahu dia duk rancang hari-hari. Siapa buka isu projek Bluebeam? Sergey Monas, seorang wartawan Kanada, dipublikkan pada tahun 1994. Dia dengan seorang lagi kawan dia. Akhirnya dua-dua, lepas dia bocor rahsia ni, dia mati di Kanada, kawan dia mati di Ireland. Disahkan kena sakit jantung. Bila relate dengan catatan perubatan, tak ada pernah pun mereka berdua sebelum ni ada hal-hal yang berkenaan dengan sakit jantung. Tapi bila doktor buat keluar result, sakit jantung. Dua-dua pula tu kena sakit jantung. Maksudnya mati atau dimatikan. Dimatikan bila rahsia mereka bocor. Tapi nasib baik dah pecah dah sebahagian. Hak pecah tu kita tolong sebab. Walaupun kita sendiri masih dalam pengkajian, masih dalam analisis. Benda ni boleh dibuat, benda ni boleh mungkin berlaku. Kita nak letak atas kita kata ketepatan 100% tu tak. Tapi bila kita sebut ni, dia ada satu daya dipanggil berhati-hati. Sebab bila dia main daripada Yahudi, bila dia main daripada Kristian, sampai bila pun kena beringat. Ingat Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanul yahudu wallazina asyraku. Tak ada dah makhluk manusia yang paling kuat memusuhi orang Islam, orang beriman, Yahudi dan orang-orang musyrik.
Sebab tu kita musuh Yahudi hari ni, walaupun kita tak nafi ada Yahudi yang baik. Tapi yang paling kuat lawan Islam, iaitu Yahudi dan orang-orang musyrikin. Pasal apa? Pasal apa Allah marah sangat? Kan kita minta daripada Allah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu. Satu kumpulan yang Allah murka dan marah siapa? Siapa orang yang Allah murka dan marah? Yahudi. Waladdallin, orang yang Allah sesat siapa? Nasrani. Pasal apa Allah murka pada Yahudi? Beza dia terbalik saja. Yahudi dia ada ilmu, dia ada pengetahuan, tapi dia tak mau beramal. Orang Kristian dia tak ada ilmu, dia tak ada pengetahuan, tapi suka buat amal. Itu yang jadi banyak bid'ah tu. Beramal suka, tapi ilmu tak ada. Sebab tu dia jadi sesat. Sebab tak ada ilmu, suka buat amal, dia boleh jadi sesat. Hak boleh jadi Tuhan marah, ilmu ada tapi hang tak mau guna. Tapi orang yang siratal ladzina an'am, dia ada dua-dua. Dia ada ilmu, dia beramal. Itulah sifat orang Islam yang beriman. Kita ada ilmu, kita buat amal. Dan bila Allah marah kepada grup ni, tu sifat khusus Allah tunjuk. Kalau hari ni kita Islam pun mengaku beriman, ada ilmu tak beramal, sama ke tak sama? Sama je. Kan hari ni tak ada ilmu tapi nak buat ibadat macam-macam, sama je. Sama je. Cuma jangan jadi macam salah satu dari keduanya. Sebab pakej Islam ilmu amal, ilmu amal. Huruf yang sama cuma dibalikkan. Ada ain, ada mim, ada lam. Ilmu pun ain lam mim, amal ain mim lam. Terbalik gitu ya. Oh, saya pun penat dah ni. Nasi tak makan lagi ni. Tadi makan roti stesen minyak saja sebiji. Sebab perut kosong takut muntah. Baik, boleh berhenti dah tu setakat ni ya. Boleh berhenti ya, boleh faham ah. Boleh faham. Cuma saya minta izin saya nak buat satu pencerahan malam ni. Mungkin sampai pukul 11 boleh kot. Pernah tengok tak viral pasal YouTube atau video saya pasal Ultraman? Pernah tengok? Pasal Ultraman. Saya nak bagi pencerahan sebab teruk sangat dah lah ni. Macam-macam. Cuma sebelum saya cerita dan bagi pencerahan, saya nak tanya, faham betul ke tak apa yang saya nak cakap tu? Faham betul ke tak? Kalau siapa cakap faham, memang pembohong lah. Siapa cakap dia faham, memang pembohong. Bukan maksud saya kata dia pembohong sebab dia tak tahu pasal Ultraman. Hakikatnya, video yang di viral tu berapa minit ya? Seminit 45 saat. Hang boleh faham the whole thing ke? Tak boleh faham the whole thing. Dan saya berani katakan orang yang boleh faham ceramah dan kuliah yang diviralkan itu hanya kalau dia ada 30 malam tu di Masjid Binjai. Bayang lepas kalau malam tu ada 40 orang tu saja yang faham. Kalau ada 50 orang tu saja yang faham. Baki lagi di luar tersebut, sama ada orang Pulau Pinang, orang di luar Pulau Pinang memang tak akan faham sampai bila-bila. Sebab apa saya kata demikian? Sebab isu yang sebenar, bila kita cari video yang penuh pun bertajuk membongkar Syiah, video tu start minit ke berapa? Video tu ada mukaddimah ke tak tengok? Video tu tak ada mukaddimah. Banding dan relate lah dengan video-video yang lain, semua ada mukaddimah dan pembuka bicara. Tapi satu-satunya video yang tak ada mukaddimah, isu membongkar Syiah. Buka-buka terus angkat tangan Ultraman dah. Logik ke tak mukaddimah saya hari ni? Assalamualaikum tak ada, mari cerita Ultraman. Tak logik. Hakikat yang betul ialah di sana tuan dia ada. Walaupun malam tu orang lain yang buat kerja. Malam tu memang bermula daripada minit pertama rakaman. Juru rakam bagi pihak AKS Abu Khadijah Studio ada. Yang jadi permasalahan dan isu, dia lupa nak tekan button on bila kuliah bermula.
Dia teringat bila? Minit ke-30 tu baru dia perasan bahawa butang on pada kamera tak ditekan. Jadi Allah, minit 30 dah, butang on tak tekan, pak tekan masa tu lah keluar cerita. Itulah isu yang sebenar. Jadi lepas tu darah hak penuh tu ambil seminit 45, semata-mata seolah-olah nak mengaitkan isu saya nak kata Ultraman tu Syiah, Syiah tu Ultraman. Lagu tu ke hak saya nak kata? Sebagai orang yang punya akal yang sihat, logik ke tak Ultraman tu berakidah Syiah? Ultraman tu orang ke animasi? Animasi. Syiah ni akidah orang yang hidup. Isu sebenar macam ni. Malam tu memanglah kuliah rutin di masjid di Binjai, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Tajuk yang ditaklif malam tu membongkar isu Syiah. Kita pun teruja lah nak bercerita, nak bercakap dengan jemaah tentang isu Syiah. Jadi bermulalah kuliah pada minit pertama sampai minit ke-30 tanpa dirakam. Tu sebab saya kata tadi, hanya yang faham orang yang kalau malam tu ada 30 tu je. Hak 1 hingga 30 tu lah. Kalau ada 40 orang tu je yang hak faham dan tahu minit pertama sampai minit 30. Itulah yang orang terlepas jadi silap faham tentang video yang diviralkan. Baik, cerita dia macam ni. Bila satu-satu kuliah, sama macam saya bentangkan di mana-mana pun, saya akan cerita pasal muqaddimah. Kalau ada satu isu, satu kumpulan, satu firqah, saya biasa akan bawa pandangan-pandangan ulama mengenai perkara tersebut atau perkara yang dibincangkan. Ulama ni kata apa pasal Syiah, ulama ni kata apa pasal Syiah, pasal apa ulama ni kata sesat, pasal apa ulama ni kata tak sesat, pasal apa ulama ni kata masih dalam lingkungan Islam, pasal apa ulama ni kata dah terkeluar dalam lingkungan Islam, dan dalil masing-masing. Bila dah habis benda tu, baru kita bercerita tentang firqah-firqah yang wujud dalam aliran Syiah. Dan sebelum tu barulah nak bermula firqah yang pertama. Yang paling besar dalam firqah ataupun sekte Syiah ialah Syiah Imam 12. Saya pun duk hurailah, Imam 12 ni dia ada 3 nama. Walaupun 3 nama merujuk kepada satu grup, satu kumpulan, satu firqah yang sama. Kadang-kadang nama dia Syiah Imamiyah, sebab dia meyakini Imamiyah termasuk dalam perkara akidah dan rukun agama. Kadang-kadang ada nama kedua dipanggil Syiah Rafidah, kerana dia menolak kepimpinan Abu Bakar dan menolak kepimpinan Umar dan menolak kepimpinan Osman. Sebab tu dia namakan Rafidah. Dan dia juga dinamakan Syiah Imam 12. Kenapa dinamakan 12? Kerana mereka mempercayai keturunan imam-imam daripada Rasulullah ni maksum. Lepas tu sambungan dia lepas tu banyaklah, kan anda boleh dengar syiah-syiah yang lain. Bila sebut pasal Syiah 12, barulah saya nak kait dengan kisah Ultraman. Tujuan sebenar, niat saya tak ada sikit pun nak kaitkan akidah Syiah Imam 12 dengan Ultraman, dan nak kaitkan isu Ultraman dengan akidah Imam 12. Lebih jauh lagi, tak ada niat nak kaitkan Iran dengan Jepun, dan tak ada lah niat nak kaitkan Jepun dengan Iran. Pointed utama malam tersebut hanya nak sebut tentang isu angka, bilangan dan jumlah. Nombor 12 tu poin saya yang sebenar. Tadi cerita Imamiyah, cerita Rafidah, cerita Syiah Imam 12. Angka 12 tu pointed, bilangan 12. Kenapa perlu kait dengan isu Ultraman? Sikit saja. Macam ni, bila kita sebut tentang Ultraman, dia ada syarikat penerbitan dia. Nama dia Suburaya Production. Suburaya Production. Suburaya Production ni ditubuhkan 1963.
di Hachimaniyama, Setagaya, Tokyo, Jepun. Jadi bila 63 dia ditubuhkan, mesti ada penaung-penaung dia yang kita panggil the key people. Siapa founder dia? Eiji Tsuburaya. Tadi nama Tsuburaya Production tu ambil nama dia lah, Eiji Tsuburaya. Siapa presiden dia? Seniyuki Morishima. Siapa vice presiden dia? Ada dua. Satu Shinichi Oka, yang kedua Junior Okabe. Jadi orang yang paling lengkap di belakang tu yang menaikkan nama Tsuburaya Production ada seorang individu yang nama Hiroshi Yamasaki. Hiroshi Yamasaki. Bagaimana nama ni boleh keluar? Pada tahun 1983. Saya darjah 1 masa tu. Ada seorang kawan bagi satu majalah pada saya. Saya masih ingat lagi majalah tu bernama The Legend of Ultraman. Budak darjah 1 biasa. The Legend of Ultraman. Jadi buku tersebut terbitan 1983, bermuka surat antara 33 hingga 34 muka surat. Dalam muka surat 7, 8, 9, 10, 4 muka surat. Dalam tu dia ada pembentangan dalam bentuk tulisan sesi temu ramah. Hak temu ramah betul dalam bentuk layar perak, temu ramah betul dalam bentuk videokan, divideokan mungkin berlaku, cuma dia ambil adaptasi dalam bentuk tulisan, cerita benda tu, hurai benda tu dalam 4 muka surat tadi, 7, 8, 9, 10. Bendanya temu ramah antara seorang wartawan dengan Hiroshi Yamasaki, antara orang kuat tunjang belakang di sebalik Tsuburaya Production. Dia pun cerita macam mana asal usul terdetik nak buat superhero yang nama Ultraman. Kita baca buku ni. Dia kata, aku tinggal di bandar Tokyo. Yamasaki kata, kebetulan kawasan perumahan tempat aku tinggal tu ada jiran aku seorang berbangsa Iran. Dia ni sedang belajar di Tokyo, universiti mana tak disebutkan, dalam bidang mechanical engineering. Jepun ni belajar, kebetulan jadi jiran dia. Dan Jepun ni sebut nama lelaki tersebut Taufik Ridha, orang Iran kan. Dan dia berfahaman akidah Syiah 12. Dan kita tahu sejak CEO sampai Hiroshi Yamasaki semuanya adalah penganut agama Kristian yang tegar. Kristian yang tegar selalu sinonim dengan benda yang kita sebut tadi, 12 apostel ataupun Al-Hawariyun. Petang-petang kalau ada masa, jiran mereka duk bersembang, mereka duk bercakap. Kawan ni cerita Kristian, cerita 12 Hawariyun, cerita Kristian 12 sahabat Nabi, cerita Kristian cerita 12 dia. Kawan tu pun kebetulan angka 12 juga. Mungkinlah. Dia cerita pasal akidah dia, sebut pasal imam-imam dia. Tu je yang saya nak kait sebenar, isu jumlah, bilangan dan angka berapa? 12 yang duk kait Ultraman jadi Syiah. Tu pasal apa? Faham tak? Tu hak sebenarnya. Isu 12. Jadi contoh kalau kita ada perasaan tu, aku duk cerita 12, ni 12. Terfikirlah nak buat satu watak. Bila dia terfikir nak buat satu watak, dia pergi jumpa screenwriter Eiji Tsuburaya. Siapa screenwriter dia? 2 orang. Masahiro Yamada dengan Mamori Sasaki. Pergi jumpa 2 orang ni, rancang nak buat apa bentuk superhero yang kita nak, bawa kepada founder Eiji Tsuburaya, diterima. Terhasillah. Sebenarnya sebelum Ultraman Hayata dah keluar, Ultraman Q awal. Ultraman Q 2 Januari 1966 sampai 2 Julai 1966, 6 bulan siri Ultraman Q. Tapi kurang sambutan. Akhirnya diubah. Ni dah nak masuk. Tadi duk fikir 12 orang tu. Maka Ultraman Hayata pun bermula. Bila? 17 Julai 1966 sampai 39 siri, berakhir 9 April 1967. Saya pun tak beranak lagi.
Jadi watak utama Hayata kan, siapa ingat? Kapten dia Toshio Muramatsuda, dia Shin Hayata. Pasukan dia SSP, Science Special Search Party masa tu. Dan ni macam-macam, dash lah, mat lah, macam-macam. Jadi waktu tu raksasa, bila 39 episod, raksasa pun kena ada 39 jugalah. Raksasa Adoras, raksasa Antla, raksasa Baltan, raksasa Bulton, raksasa Badima, raksasa Banula, raksasa Guji Makara. Last kali Zaragas campur Zeton. Zeton tu baru Hayata kalah. Marilah Ultraman Zofi selamatkan dia. Nak alang-alang nak Ultraman sangat. Hak yang terakhir tu kuat dah tu, Zaragas tu. Zaragas sebelum Zeton. Zaragas pun hampir-hampir kalah Ultraman Hayata. Zaragas bukan Paragas. Paragas tu 6 Jahanam. Ingat tak? 6 Jahanam. Mumbala, Jagindas, Sujama, Katipang, Paragas, Karambit kan? 6 Jahanam. Tu Paragas. Ni Zaragas. Zeton ni. Ni dia yang dia kalah. Ni dia panggil Ultraman zaman Showa, zaman klasik. Bila zaman klasik ada berapa color? 2 saja zaman klasik. Merah dengan warna perak tu kan. Keluarlah 6 orang tu, dia buat wira dia. Ultraman Hayata, Ultraman Zofi, Ultraman 7, Ultraman Jack, Ultraman Ace, Ultraman Taro. Sebenarnya inilah base dia. Banyak lagi hak keluar sebelum zaman Ultraman zaman Heisei. Ultraman 80 ada di sini, Ultraman Nyan ada di sini, Ultraman Jonias ada di sini, Ultraman Chuck Bat Scott ada di sini, Ultraman Zerg ada di sini. Tapi dia nak buat keluar pula 6 orang lagi zaman Heisei. Zaman Heisei ni sebab raksasa dah hybrid. Raksasa hybrid kan lagi hebat lah. Jadi Ultraman pun perlu power lebih. Jadi dia tambah lagi satu color. Jadi warna merah, biru dan perak tu. Keluarlah Ultraman 3. Ultraman Gaia, Ultraman Dyna, Ultraman Mech, Ultraman Nexus, Ultraman Mebius. Kemudian Ultraman The Battle Galaxy tu. Keluarlah Belial dengan Ultraman Zero dah. Dan saya menterjemahkan nama-nama tu yang anda dengar tu. Contoh kita kata Mebius diistilahkan sebagai Imam Mahdi, Zero sebagai Nabi Isa, Belial sebagai Dajjal. Bukan maksud kita hak betul-betul hakiki. Adakah Ultraman ni nanti Dajjal? Adakah Nabi Isa tu Ultraman? Tak. Ni bentuk subliminal message dalam bentuk kronologi. Kena faham? Bila kita tengok cerita ni, contoh Belial. Belial ni jahat. Dia cuba pergi ambil plasma plug. Dia nak matikan the land of light tu kan. Akhirnya dia dikalahkan oleh Ultra Father. Ultra Father ikat dia di rantai, bubuh dalam gua. Faham tak agak-agak? Kita nampak biasa, tapi sebab dia Kristian segar, kita tahu dia akan pergi ke mana juga. Sama macam kita. Penjahat ni yang nama Belial ni kena ikat dekat Ultra Father, kena rantai, letak dalam gua seorang-seorang. Tu dia panggil subliminal message. Walaupun tu hanya pandangan dan pendapat. Agak-agak kalau anda sendirilah lagu tu nak kata apa tu? Kalau kita nak relate dengan akhir zaman, nak kata siapa tu? Duduk dalam gua kena rantai. Anda pun akan sebut. Saya tak perlu sebut benda tu. Lepas tu bila dia keluar, dia menghidupkan balik raksasa-raksasa hak terpendam di sebalik benteng-benteng. Agak-agak siapa tu? Ya'juj Ma'juj. Anda sendiri yang sebut. Lepas tu hero hak mari hak bunuh Dajjal, hak bunuh Belial siapa? Ultraman Zero. Hak lain terai dah. Terai tak kalah, terai kalah sebab semua duk planet M78. Hakikatnya Zero dijaga oleh Ultraman Leo dengan Ultraman Astra di planet L77. Lain. Nak cerita Ultraman sangat. Tapi saya akui, saya
Macam kita kata terlepas cakap lah. Last sekali bila teruja nak masuk perbahasan balik, ulang balik saya tersebut, maka keluarlah 12 Ultraman Syiah. Sebenarnya hak saya nak cakap betul di sini, pembetulan, keluarlah 12 jenis Ultraman. Hak Syiah tu memang terkeluar, tapi sebentar tu bukan maksud, tu tersilap. Jadi takut orang faham Ultraman tu Syiah, Syiah tu Ultraman. Hak ni diakui sendiri. Sebab kita teruja nak masuk perbahasan firqah Syiah seterusnya dah tu. Jadi sebab hak itulah mungkin orang fikir kita nak mengaitkan. Cuba buka hati. Logik dah ada orang hak hidup dengan akidah nak kaitkan dengan animasi. Sekarang faham tak malam ni? Jelas dah kan? Jelas. Tapi kalau hal ini bagi orang di luar sana yang dia rasa masih perlu diperbesarkan, kalau anda rasa ada ketenangan, kebahagiaan, anda on lah nak memperbesarkan ke nak viral lagi, silakan. Tapi bagi orang yang ada perasaan, ustaz sebelum ni saya tak faham, ustaz terang, jelas dah. Sebelum ni saya tak tahu, ustaz terang, jelas dah, stop. Dua-dua saya tak boleh halang. Orang nak makin memperbesarkan pun saya tak boleh halang. Orang nak stop dia faham pun saya tak boleh halang. Tetapi kalau di luar sana ada niat cuba menjatuhkan saya, moga-moga Allah jaga hati saya agar tidak berbuat benda yang sama, tidak cuba menjatuhkan anda. Kalau di luar sana ada orang cuba menghina saya dengan isu ni, kalau boleh Allah jaga hati saya agar saya tidak sampai menghina di luar sana. Kalau ada orang nak memburuk-burukkan saya dengan isu ni, kalau boleh minta Allah jaga hati saya, jangan sampai saya memburuk-burukkan anda semua. Baki lagi apa yang kita minta ialah semua dihidayahkan Allah dengan jalan yang selamat dan sejahtera. Hakikatnya tu je isu yang sebenar. Pointer saya ialah tentang isu angka, jumlah dan bilangan 12 tu. Dan berani saya sebutkan, kalau tak ada Taufik Ridha pun dalam cerita ni, Hiroshi Yamasaki tetap akan buat Ultraman 12. Cuma sebab kita cerita pasal akidah apa tu? Akidah Iman 12. Kebetulan kawan tu pun akidah merah. Tu saja saya nak kaitkan. Bukan nak kata Ultraman tu Syiah tu Ultraman, Jepun tu Iran tu Jepun, jauh sekali. Maksudnya anda tersasar, anda tersilap. Cuma pembetulan hak betulnya hak selepas tu keluar 12 tadi. Saya perbetulkan tu dah. Sebenar keluar 12 orang Ultraman sebab teruja nak masuk perbahasan firqah seterusnya. Boleh faham setakat ni ya? Harap yang di sini lebih memahami yang di luar. Sebab kita berdepan. Kalau ada kemusykilan, lepas ni kita boleh tanya terus. Tapi sebelum tu kena makan dululah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.